Alhamdulillah kita ada nikmat di negara Malaysia tercinta ini. Jadi minggu depan selesai belanjawan, Isnin Selasa saya akan panggil dengan kawan-kawan, bincang dengan Sani, Nadir dan kawan-kawan, wakil. Macam mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Takbir! Takbir! Dan kalau boleh minggu depan, setelah berunding dengan mereka, saya akan hubungi Presiden Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir. Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan laluan itu lebih mudah. Yang penting apa? Untuk apa? Untuk bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin.